Wahai perantau, perantau di kota, pulanglah ke desa berhari raya. Ayah serta bunda amat mengharapkan kepulanganmu dia. Cikgu tahun ni warna apa? Okey, semestinya warna purple. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada seluruh warga SMK Ceras. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Cikgu Farhana. Okey, tema raya cikgu pada tahun ni apa? Tema raya, colour, warna. Belum tentukan lagi. Okeylah, kuih favourite cikgu apa? Elma London. Okey. Tahun ni cikgu raya dekat mana? Melaka. Okey. Cikgu ada tak sedikit ucapan raya untuk warga SMK Ceras? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Semoga kita happy-happy waktu Hari Raya nanti. Ya, terima kasih. Raya ni, raya dengan siapa? Dengan family lah. Dengan siapa lagi? Bakal tu sesat entah ke mana ya. Kita tahu. Akan cikgu cepat jodoh. Okay, lagi. Ini apa yang cikgu akan masak pada waktu raya? So biasanya kita orang masak apa, kalau Kelantan apa ketupat apa, gula. Ketupat, nasi impit, kuah kacang, macam biasa je. Nasi kerabu insyaAllah. Soalan last apa lagu raya favourite cikgu? No, lagu raya kita suka lagu yang lama-lama. Lagu Balik Kampung. Malulah. Okay. Balik kampung. Sekarang saya bersama Cikgu Umino. Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan. Tahun ni cikgu raya balik mana? Rasa-rasa macam balik Melaka. Oh, okey. Tema raya cikgu tahun ni apa? Tema masih lagi dalam nak fikirkan lagi lah warna apa. Tapi setakat ni dalam kepala ada dua tema, warna krim dengan warna kuning. Okey, last question. Cikgu paling suka kuih raya apa? Oh, kuih raya paling suka cornflake madu. Okey, terima kasih cikgu. Hai. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Teacher kampung kat mana? Kampung Ai dekat Perak, Pantai Remis Perak. Oh, orang Perak lah. Teacher tahun ni raya colour tema apa? Tema baju? Maroon. Okay, soalan last. Teacher selalu bagi duit raya berapa ringgit? Alamak. Duit raya rahsia. Awak nak berapa? RM1, RM2? RM50. Okay, lepas. Thank you, teacher. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Salam. Saya nak tanya, tahun ni baju raya Ustazah warna apa? Tahun ni kita ambil warna burgundy lah. Warna viral, burgundy. Oh, wish. Okay, baju raya Ustazah brand apa? Sejujurnya baju raya saya memang selalu tempah sendiri je. Sebab apa? Kalau beli kan banyak nak order. Jadi saya memang tak tahu, saya tempah lah. Faham? Okay, kenapa Ustazah pilih warna burgundy? Sebab saya rasa warna tu menarik lah sebenarnya. Dan dengannya warna tu viral kan tahun ni kan. Okay, Ustazah tak kisahlah burgundy tu warna awam tahun ni. Tak kisah, sebab tahun lepas pun ada orang kata warna oren tu warna awam. Tapi tak ramai yang sebenarnya pakai warna oren tu. Faham? Okay, itu saja. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Cikgu, kami interview sikit boleh? Boleh. Okay, kampung cikgu-cikgu kat mana? Daratan. Okay, boleh saya tahu tema cikgu-cikgu pada tahun ni apa? Saya warna biru. Light blue dengan grey. Saya coklat. Cikgu, apa fave kuih raya cikgu? Kalau saya suka tak nenas. Kalau saya suka kuih legend, Mama Carey. Saya pun suka tak nenas, macam Cikgu Mira. Boleh tak cikgu nyanyikan lagu satu lagu raya? Lagu raya? Ya. Kalau kami ni malu kita nyanyi lagu Sudirman. Boleh.
Sebab bila balik Kelantan jam. Jadi Balik kampung ke? oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati girang. Terima kasih cikgu. Cikgu Chan, Selamat pagi. boleh saya tanyakan soalan berkenaan dengan raya? Boleh. Cik, kampung cikgu dekat mana? Kampung saya memang berada di KL. Boleh saya tahu tema raya cikgu pada tahun ni apa? Jadi saya dah belikan baju raya tapi rahsia lah. Boleh tak cikgu nyanyikan lagu raya favourite cikgu? Boleh dengan muzik ya. Ya. Indahnya sungguh di hari raya, ramai orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Bolehkah abang ikut bersama? Cikgu, Hai. saya nak kacau cikgu sekejap boleh tak? Boleh lah. Okey. Saya nak tanya pasal raya nanti. Cikgu tahun ni balik kampung mana? Okey, tahun ni kita balik kampung isteri. Dekat Pasir Mas Kelantan. Pernah pergi tak? Tak pernah Tak pergi. pergi. Cikgu nak bawa saya ke? Boleh juga. Kau raya dengan siapa? Tahun ni cikgu raya dengan orang tersayang, isteri cikgu, anak-anak cikgu dan keluarga cikgu. Okay, soalan last. Favourite kuih raya cikgu apa? Favourite banyak lah. Paling best yang cikgu suka popiah simpul. Sedap tu. Baik. Terima kasih cikgu. Kita sama. Bye-bye. Bye-bye. Okay, sekarang saya bersama Cikgu Diana. Cikgu, tahun ni cikgu raya dekat mana? Okey, tahun ni cikgu raya dekat Semenyih je. Oh, okay. Cikgu raya dengan siapa tahun ni? Tahun ni cikgu raya berdua sahaja dengan suami cikgu dan kita orang invite student suami cikgu datang. Raya pertama nanti. Oh, okay. Cikgu, saya nak tanya, apa favourite memori raya cikgu? Okey, memori cikgu yang cikgu ingat sampai sekarang, cikgu beraya dekat kampung suami cikgu dekat Bangladesh. Sebabnya cikgu rasa memori yang paling indah sebab sehari cikgu datang, baju raya cikgu terus siap dijahit oleh orang sana. Itulah, dan makanan yang paling spesial ialah makanan dia lah. Itu paling saya tak boleh lupa. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Puan. Salam. Boleh tak Puan berikan ucapan raya Puan pada tahun ni? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Meriam pasang pelita, asap keluar bunyinya tiada. Ucapan raya maaf dipinta, harap tiada yang mengguris jiwa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Boleh tak kita main game sikit? Boleh? Okay, saya nak tanya, ketupat ke limau? Cepat kot. Ketupat ke rendang? Ketupat ke rendang? Rendang. Rendang ke rendang? Saya prefer rendang. Last sekali, petai ke separate? Ketat. Terima kasih Puan atas ucapan tadi dengan game yang kita main tadi. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Kelab Suria mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hati-hati balik kampung.
Kami warga SMK Ceras ingin mengucapkan Selamat Hari